Dari langit 1 sampai ke 7 malaikat dah tahu dia. Apabila mati nanti, disambut dengan silang gemilang. Malaikat dari jannah pun turun sambut roh dia keluar. Apabila dia di mahsyar nanti, dia betul-betul declarekan Allah Ta'ala. Orang takut menggeletar, dia orang tengok dia dengan pakaiannya, dengan hebatnya, dengan macam-macam. Jom sertai package membership kami, hanya klik button join, kemudian pilih salah satu daripada 3 pilihan dan nikmati video-video eksklusif hanya untuk members only. Terima kasih. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala dapat kita berjumpa sekali lagi dalam rumah Allah yang mulia ini untuk sama-sama kita tuntut ilmu. Mohon disuluh Allah hati kita, mohon dipandu oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mohon berlindung daripada keliru, daripada seliwing, daripada sesat, na'udzubillah min dzalik. Biar dapat panduan daripada Allah Ta'ala. Peraskan saya santan kelapa, minum mari bersama jamu. Berbulan kita tidak jumpa, kini sambung belajar ilmu. Mudah-mudahan dirahmatkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sampai kita pada muka surat ya 33 ya. Sampai takut dan berharap kepada Allah. Itu dia. Takut kena ada. Tak ada takut, urur, tertipu. Dah sembahyang, dah puasa, dah menuntut ilmu, sudah beramal, kita rasa kita dah boleh tebus diri kita daripada neraka Allah. Kita rasa kita dah boleh beli syurga Allah. Kita rasa kita boleh paksa Allah redha pada kita. Kalau tak ada takut, akibatnya jadi urur, tertipu. Jadi kena takut. Harap. Kalau tak ada harap, jadi putus asa. Tak harap, jadi putus asa. Jadi tak nak ibadat, tak kisah buat maksiat, na'udzubillah. Mana kena lebih? Harap ataupun takut? Bagi orang yang belum tekun buat ibadat macam kita, takut kena lebih. Takut mengekang daripada dosa, dan 2 fungsi takut. Nombor 1, mengekang daripada dosa dan membuat kita tidak merasa kita sudah buat pahala. Dia mengekang daripada dosa dan buat kita merasa kita sudah ada pahala, sudah ada kedudukan di sisi Allah. Siti Aisyah pernah ditanya, bila seorang melakukan kejahatan, dia tak bilang ketika minum arak, ketika dia merasa dia dah buat kebaikan. Jadi dengan takut untuk cegah daripada perasaan sedemikian. Untuk orang yang masih banyak lalai, takut sayugia lebih. Untuk orang yang sudah lebih ibadatnya, kuat tekunnya, sayugia yang nama saat takut tidak kurang daripada 50%. Jadi takut tidak boleh kurang daripada 50%. Walau macam mana taat sekalipun, takut tak boleh kurang daripada 50%. Minimum for everybody 50%. Boleh lebih, boleh lebih, boleh lebih, boleh lebih. Harap. Kalau dah bagi orang yang sudah tidak ada boleh nak buat maksiat lagi, sedang cakap sudah hampir pada sakaratul mautnya, sudah hampir pada akhirnya, sudah tidak ada nak diperlu takutkan lagi. Takut untuk dia terus beramal kan, untuk tidak buat dosa kan. Kita kata memang dah tak boleh buat dosa, hanya harap saja. Takutnya sikit, harapnya lebih. Sebanyak-banyaknya harapnya pada Allah Ta'ala. Takut biar dia insaf sikit dalam hati dia sepanjang hayat dia punya dosa, namun harap lebih biar dia mati dalam husnuzan dengan Allah. Dalam husnuzan dengan Allah Ta'ala. Tu harap dan takut. Harap pulanya dia punya fungsinya mendorong orang untuk buat ibadat. Harap pahala, harap syurga, harap apa. Di antara kitab Imam Habib Abdullah Al-Haddad, kitab itu Allah, kitab Sabil al-Idikar, peringatan umur insan. Kitab tu diorang introduce dalam penjara-penjara di Amerika. Banyak masuk Islam dan berubah. Because diorang dalam jail rasa dia dah tak ada harapan lagi.
dengan dia mabuknya, dengan araknya, dengan macam-macam kes jenayahnya, anak isteri pun dah bercerai, tak ada apa semua. No hope for life. Nothing hope for life. Tapi dengan diberi harap, even the end of your life, if you change to be good, many more years for happiness. Ada bahagia husnul khatimah, ada bahagia alam barzakh, ada bahagia di mahsyar, ada bahagia jannah. Rupanya masih ada hope lagi rupanya. Walaupun aku dah sekondem begini pun, aku dah boleh teruk begini pun, rupanya masih ada hope lagi. Dengan dia tahu ada hope, dia berubah. Dia sanggup nak carry on life, dia sanggup nak berubah, dia sanggup nak ambil anak dia balik, dia sanggup nak teruskan kehidupan yang dirasa macam dah ending maksiatnya, ending jenayahnya, semua dah ending. Dah ending. Masuk jail apa nak buat? Tunggu sajalah. Apa sesudah keluar jail nanti apa cerita. Padahal muda-muda lagi. Tapi apabila dapat dikasih tahu ada harapan. Walau nyawa kau dah sampai hujung sekalipun, kalau kau kembali pada Allah Ta'ala, ada harapan, ada bahagia yang jauh berpanjangan. Pasal dia ada hope, dia sanggup berubah. Dia sanggup berubah, dia sanggup beramal. Ya. Jadi kasih harapan. Ya. Baik. Takut adalah rasa susah dalam hati lantaran mewaspadai suatu hal yang tidak diingini di masa mendatang. Sedangkan berharap ialah kesenangan hati lantaran menunggu hal yang diingini di masa datang. Takut pasal nak mengelak. Harap pasal berkehendak. Ya, pasal berkehendak. Dan takut dan harap ini, khususnya takut, boleh jadi satu bahan untuk kita test kita punya ibadat. Kalau kita dah ibadat kan? Dah terima belum? Ibadat kita baik ke tidak? Tengok takut dan harap dia keluar lepas ibadat ke tidak. Lepas ibadat, lepas sembahyang, balik haji, selepas derma, apa keluar daripada perasaanmu? Kalau keluar daripada perasaanmu macam seolah-olah kau dah okey, kau dah buat something, kau terbayang syurga, kau nampak harap, tunjuk. Seolah-olah kau dah buat something good. Maka setiap lepas ibadat kena test, wujud tak takut. Kalau lepas sembahyang wujud hanya harap saja yang zahir, bermakna kau rasa kau dah good enough, kau dah baik betul. Itu ujub namanya. Terus itu menandakan amalanmu tak betul. Lepas ibadat, bahkan perasaan yang sepatut timbul ialah takut. Jadi harap dan takut ini sebagai pendorong, sebagai pencegah dan sebagai tester juga. Menguji. Lepas buat amal, apa kau terbayang? Kalau kau terbayang azab, kau terbayang murka, kau terbayang reject, takut, alhamdulillah, bermakna amalanmu tu sahih, tidak menimbulkan sifat jelek. Lepas ibadat, terus rasa, orang Jawa bilang ayam, tenteram, macam tak ada apa-apa, macam boleh bila-bila masuk syurga. Itu namanya ujub. Jadi kalau lepas ibadat kita rasa tenteram dan selesa, itu namanya ujub. Tapi anak punya ibadat betul okey apa? Anak pergi Mekah, anak khatam Quran di sana, anak umrah hari-hari. Anak punya ibadat okey apa? Siapa bilang okey? Juru markah siapa? Allah ke engkau sendiri? Itu satu. Dan siapa bilang okey? Aku bilang tak okey. Kenapa? Ibadatmu menghasilkan ujub. Kalau awak masak kek, lepas tu baunya busuk, kau tak tertaruh, kau terlupa taruh krim, kau tertaruh entah apa dalam dia. Lepas tu keluar jadinya busuk. Jadi kalau lepas ibadat timbul ujub, confirm ibadat tu tak baik. After ibadat, after jadi imam, after ceramah, after kuliah, you feel good, you feel itu, confirm yang kau buat tu tak baik. Kerana kesan daripadanya menimbulkan sifat yang jelek, iaitu ujub. Sepatutnya selepas ibadat timbul khauf dan takut. Seperti apa? Kita lepas sembahyang, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Apa kita mula baca? Astaghfirullahalazim. Minta ampun kan? Itu diharapkan timbul takut. Diharapkan timbul takut lepas sembahyang. Puasa sebelum buka, dah haus dahaga satu hari, tinggal nak buka. Sebelum buka, harap apa? Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. Minta ampun Allah Ta'ala. Baru menas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Nak buka tu, dah buka. Terus tapi dah minta ampun. Minta ampun kepada Allah Ta'ala. Sayyidina Ibrahim lepas bina Kaabah, apa bikin?
Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Minta diampunkan dosa. Lepas bina Kaabah minta ampun dosa, bukan lepas bikin kelab ke bikin apa tu. Jadi takut dan harap ni dia banyak manfaatnya. Nombor satu, mencegah daripada maksiat, mendorong kepada taat, dan menjadi cek elok tak elok ibadat kita. Kalau lepas ibadat kita pandang kita selesa dan itu tanda ibadat kita yang rosak. Tak payah kau nak cakap apa lagi. Tak payah kau nak tengok elok ke, bagus ke, apatah lagi orang puji jauh sekali, ya. Confirm ibadatmu tak bagus. Setiap ibadat lepas tu rasa takut, rasa bersalah. Ini sifat siapa? Sifat malaikat. Malaikat berdosa tak? Malaikat tak berdosa, tapi setiap malaikat merasa diri mereka berdosa. Kalau malaikat merasa kita ni malaikat tak ada dosa, kita makhluk suci, itu ujub. Dan malaikat tak ada sifat ujub. Malaikat tak ada sifat ujub. Malaikat takut. Sayyidina Jibril selalu kelihatan bergayut di kelambu Kaabah, takut kalau dimurka oleh Allah. Itu sifat malaikat, ya. Yang tak ada dosa pun ada takut. Apa pula manusia yang banyak dosa, ya. Rasa takut dan harapan merupakan obat bagi hati dari penyakit rasa aman terhadap makar Allah. Makar Allah tu apa? Perdaya Allah. Apa maksud perdaya Allah? Pasal kita cuba nak perdaya Allah. Kita buat sesuatu bukan kerana dia, kita buat sesuatu bukan itu. Maka kita nak cuba nak nipu Allah dengan amalan kita. Maka Allah Ta'ala tipu kita dengan rasa tenteram dengan amalan kita. Begitu, ya. Banyak orang, ya, sudah amal, sudah apa, tetapi mereka lihat pada akhir hayatnya kosong markah, ya. Bila kita akan lihat kita punya markah clear tak clear? Bila? Sakaratul maut. Belum mati lagi, nyawa belum cerai daripada badan. Buka hijab saja, apa malaikat kita nampak? Raqib Atid. Israel kemudian Raqib Atid, tengok amalan kita. Ada hasil tak ada hasil? Ya malaikat, mana pahala aku tarawih? Ya malaikat, mana pahala aku haji? Itu kau bilang tarawih, engkau datang bukan kerana Allah. Itu kau bilang baca Quran hanya melagu-lagukan alunan bacaanmu. Itu. Macam mana nak qada pada ketika itu? Ketika itu, ya. Maka kita nampak semua amalan kita. Rupanya selama ini kita ditipu oleh Allah. Pasal apa? Kita cuba menipu. Konon-konon aku baik, konon-konon aku beramal, tetapi aku bukan kerana Allah, bukan kerana aku hamba Allah, tapi untuk aku bertayang sesama hamba Allah. Alhamdulillah, ya. Jadi itu semua tu jadi rasa takut, stop daripada sifat yang begitu. Sifat daripada ghurur, ya. Dan putus asa akan rahmatnya. Allah berfirman, fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Tidaklah merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi. Betul, ya. That's why orang salih dah makin ibadat makin takut, dia terima tak terima. Contoh paling besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiap malam sembahyang sampai kaki bengkak. Istighfar satu hari 70 kali, 100 kali. Apa dosa pada Nabi? Takut pada Allah, takut pada Allah. Sayyidina Umar Al-Khattab, sampai kalau tengok Sayyidina Umar sininya putih. Pasal apa? Banyak menangis malam hari. Sampai Sayyidina Umar kalau duduk sebelah dia, mulutnya tu bau hati panggang. Pasal hatinya terbakar selalu. Takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Takut. Orang dah begitu level begitu takut. Sayyidina Ali kalau dah bang saja mukanya pucat. Aku nak ngadap Allah dengan dosa, dengan macam-macam. Takut pada Allah Ta'ala. Allah. Imam Haddad kalau dah sembahyang bergetar suaranya kerana takut pada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Rasa aman ini artinya tidak mungkin Allah akan menyiksanya. Sedangkan arti keputusasaan adalah tidak ada jalan bagi Allah untuk merahmatinya. Hal ini timbul kerana kebodohan diri memahami Allah yang merupakan penyakit yang parah dan hanya dapat diobati oleh rasa takut dan berharap kepada Allah. Kerana pintu kemungkinan selalu menyertai keduanya, jadi ia tidak akan menentukan satu perkara untuk Allah. Jadi bukan dia yang decide. Dia dah buat amal, dia rasa aku syurga, maka aku terasa tenteram. Aku dah buat amal, aku baik, maka aku rasa. Aku dah buat dosa, aku confirm neraka, maka tak payah tobat. Oh, siapa bilang? Siapa bilang, ya? Mesti kena harap, ya. Mesti kena harap.
Jadi baru kita bual-bual dalam kereta, ada seorang berapa tahun lepas lah, saya naik duduk hotel dekat KL, bawa anak cucu jalan-jalan, satu budak Sarawak jumpa kita, tengok kita, dia panggil ustaz, saya nak tanya, saya ni convert. Yang baguslah, alhamdulillah tu. Tapi my parents tak convert ustaz. Awak dakwalah dengan dia. Mak saya dah meninggal. Mak saya dah meninggal. Cuma saya nak tanya satu aja ustaz. Adakah mak saya tengah kena bakar sekarang ini? Pada tentu kan siksa kubur untuk orang kafir. Adakah mak saya tengah kena bakar ini? Dia nak tengah kita cakap yes or no aja. Nabi kita SAW bijak. Orang tanya, di mana bapa aku? Dalam neraka. Mana bapakmu? Dalam neraka. Padahal yang Nabi maksudkan Abu Lahab, bapa saudara. Tapi Nabi sebut sebagai bapa, biar sedap hati orang tu. Jadi budak ni, ustaz, adakah mak saya tengah kena bakar sekarang ni? Muka dia punya sugul, kita tengok, alah kesian budak ni. Apa kita nak bilang? Mau bilang yes. Bukan kita yang menentukan siapa syurga neraka. Ingat, walau orang dah mati masih ada harap. Maka kita bilang sama dia, siapa bilang mak bapak awak dalam neraka? Yang confirm dalam neraka yang Allah dah confirmkan. Fir'aun, Haman, Karun, Abu Lahab, itu yang dah Allah confirmkan. Yang selain pada tu, segala yang kau tengok non-Muslim ni, yang dah mati, who knows akhir hayat dia syahadat. Termasuk mak awak. So awak minta lah. Macam mana nak minta? Mak saya dah mati pun. Awak minta pada Allah yang tak ada before and after. Tidak ada batas. Ini hari pos, semalam boleh sampai. Itu mustahil. Tapi Maha Suci Allah. Awak minta hari ini, Allah dah kabulkan 3 years ago. Allah Ta'ala Maha mengetahui anaknya akan doa pada hari ini. Allah dah siapkan kabulnya ketika awak sakaratul maut. Mungkin tak? Allah mengetahui tak? Allah Ta'ala mengetahui. Allah nak kabulkan kau, tunggu kau minta dulu ke? Allah Ta'ala Maha mengetahui. Berapa banyak orang Allah Ta'ala kasih hidayat tanpa anak dia minta pun. Dan Allah Ta'ala mengetahui. Contoh, Allah Maha mengetahui, siapa beri orang makan pada malam Lailatul Qadar, Jibril akan, siapa beri orang makan buka puasa, Jibril akan turun pada malam Lailatul Qadar, jabat tangan dengan dia. Taruhlah tahun itu Lailatul Qadar malam 21. Orang ni kasih makan orang malam 22, malam 23, malam hari raya. Confirm bukan malam Lailatul Qadar, kan? Adakah kalau malam Lailatul Qadar 21, orang yang kasih makan malam 22, 23 semua tak dapat apa-apa? Jibril datang tahun ni, aku tak salam orang lah sebab belum lagi. La. Diorang datang dengan apa? Biizni rabbihim, dengan izin Tuhan mereka yang Maha mengetahui, yang ada senarai semua yang layak dijabat tak jabat, siapa yang akan beri buka, siapa yang tidak, semua tu dengan pengetahuan Allah Ta'ala. Jadi kita bilang budak ini harap. Pasal apa? Kita takut kalau aku tak dapat ajak mak aku masuk dalam syurga, biar aku temankan mak aku dalam neraka. Kita takut dia kembali murtad. Jangan kita cakap gitu, ceria muka dia. Doa from tonight onwards, you doa. Allah dah kabulkan 3 years ago ketika awak sakaratul maut. Dengar. Jadi kita harap dia doa sampai akhir hayat dia. Dia still in contact with Allah Ta'ala. Kita takut kalau kita bilang apa nak buat, mak awak dah begini. Macam kita dah tengok, kasih dia harapan walau macam mana sekalipun. Mak dia dah mati, dia belum mati. Dia masih boleh doa pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan Allah Ta'ala Maha kabul. Kasih harap. Kalau sampai begitu sekali, kasih dia harap dia. Kalau kita bilang apa nak buat, too bad. Jangan minta. Jangan gunakan bidang kuasa kita menentukan siapa layak syurga, siapa layak neraka. Kita rasa kita layak syurga, tu'jub. Kita rasa kita confirm neraka, itu putus asa. Na'udzubillah, ya. Begitu. Kasih dia harap, biar dia harap terus. Nanti akhir hayat masuk alam sana baru tengok hasil tak hasil harap dia. Hasil Sebab sungguhnya Allah Maha dahsyat hukumannya, dan Allah Ta'ala juga Maha pengampun lagi Maha penyayang, ya. Maha pengampun lagi Maha penyayang. Orang nak putus asa, ya, nanti dia timbullah perkataan-perkataan yang macam-macam. Tak dapat pengampunan Allah Ta'ala lah, itulah, inilah. Tetapi kalau bila kau tahu rahmat dan pengampunan Allah Ta'ala, tidak ada istilah yang nama putus asa. Allah berfirman, ghafiriz zambi wa qabilit taubi syadidil iqab dzitaul la ilaha illa huwa ilaihil masir. Yang mengampuni dosa
dan menerima taubat, lagi keras hukumannya. Subhanallah. Mengampuni dosa, terima taubat. Namun kalau kau tak taubat, kau tak minta ampun daripada dosa, Allah akan tindak padamu dan keras tindakannya. Yang mempunyai karunia, tiada Tuhan selain Dia, hanya kepadanya lah kembali, iaitu semua makhluk. Bila hatimu telah merasa betapa dahsyatnya hukuman Allah, ia akan khawatir dan susah. Bila ia merasakan kasih sayang dan ampunannya, ia akan tenang disertai kesadarannya akan kedahsyatan hukumannya. Jadi rasa takut dan berharap bagaikan dua sayap bagi seekor burung. Harapan membimbingnya kepada segala kebaikan, sedangkan rasa takut menjadi cemeti baginya yang menghalangi setiap keburukan. Untung orang kalau ada dua perasaan gini, senantiasa. Sekarang dan ini dua bukan pasang, nak pasang ini, concurrently. Sekarang ini, kalau kita tak takut, kita buat dosa sekarang ni. Dosa apa? Dosa mengada-ngada. Aku datang masjid, aku i'tikaf, aku pakai serban, aku pakai jubah, aku datang kuliah. Sekarang ini, kalau tak takut, jadi macam-macam perasaan boleh timbul dalam hati kita. Dosa dengan perasaan kita. Kalau tak harap pada Allah Subhanahu Wa Taala, sudahlah, aku ni kuliah ni nampak macam tinggi ni. Orang macam aku bukan boleh faham. Tak begitu. Memang ini bukan untuk people of my kind lah. Memang gitulah. Kau putus asa. Putus asa. Sekarang ni kita boleh dua-dua perasaan kena pasang. Takut biar kita tunduk depan Allah Ta'ala di rumah Allah, menadah ilmu daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Harap walaupun kita dosa, walaupun cetek fahaman kita, walaupun kurang cerdas kita, Allah yang beri kita fahaman, Allah yang beri kita kesedaran. Begitu ya. Senantiasa. Bukan kita bilang ketika bangun malam dan munajat saja. Masuk pasar, pergi kedai, masuk toilet, dah tadi rumah Allah. Dua-dua perasaan ini kena serentak berlaku. Dia mengimbangi. Macam burung terbang, tadi dia bilang, ada pakai sayap sebelah, besok pakai sayap lagi sebelah. Dua-dua terbang bersama. Bukan sebelah-sebelah begini pun. Dua-dua sama. Kau tengok burung terbang, ada burung terbang sebelah-sebelah gini. Sama-sama terbang. Kalau dia dia nak melayang pun dia begini pun, dua-dua tak ada sebelah simpan. Tak ada. Begitu ya. Kalau dia nak mendarat, dia nak balance, baru kadang-kadang sini lebih sikit, sini kurang sikit, begitu. Burung pun pandai balance. Kadang dia lebihkan kanan, kadang dia lebihkan kiri pada waktu tertentu. Senantiasanya sama-sama seimbang. Begitu ya. Khauf dan raja. Khauf tu takut ya. Khauf tu takut. Kedua hal ini merupakan kedudukan dan keadaan bagi orang yang berjalan di jalan Allah. Barang siapa yang teguh dengan dua sifat ini, berarti ia telah memiliki dua kedudukan. Kerana bila satu sifat telah menetap dan tegak, ia menjadi kedudukan bagi pemiliknya. Bila ia tidak tetap pada diri orang itu, berarti ia adalah keadaan tertentu saja. Setiap sifat dalam hati yang sesuai dengan hal ini, kalau menetap berarti ia adalah kedudukan, dan kalau tidak berarti adalah keadaan sementara. Ini apa? Ini orang bilang hal dan magam. Dalam istilah tasawuf, hal. Kalau kadang-kadang takut, kadang-kadang ceroboh, kadang-kadang harap, kadang-kadang putus asa. Kalau tak ada langsung, itu kira ahli maksiat. Kalau ada, sometimes ada, sometimes tak ada. Sometimes sabar, sometimes tak sabar. Sometimes redha, sometimes tak redha. Lebih dia punya baiknya, itu namanya hal. Dah mula datang halnya. Hal sabarnya datang, hal birangnya datang. Hal. Tetapi apabila dah diuji menetap terus, itu namanya magam. Jadi yang kita belajar sifat mahmudah yang 10 tu, itu semuanya merupakan magam. Yang orang makam sabarnya tinggi, orang makam ridhanya tinggi, ada orang makam yakinnya tinggi. Semua tu adalah makam. Apabila dah tetap, dia tak berubah lagi. Macam mana pun, ibadat berapa ratus rakaat sekalipun, takut pada Allah Ta'ala, itu sudah sampai makam. Dia tak akan berubah lagi. Belum sampai makam namanya hal. Kadang ada, kadang tak ada. Kadang ada, kadang tak ada ya. Jadi tentang harap dan takut ini, ada orang
sudah sampai makam. Ada orang baru hal saja, dan semua kena usaha untuk sampaikan kepada makam. Tak boleh tidak ya. Semua kena usaha supaya dia tetap jadi begitu. Sementara belum sampai begitu hal, dia pakai upon request, day by day basis, case by case basis. Menghadapi sesuatu nak rasa apa, tapi orang kalau dalam makamnya, dia tak payah nak rasa apa, automatik. Itulah rasa dia. Apa pun dia ada takut pada Allah Ta'ala, apa pun dia ada harap pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya. Dan ini perlu ya, especially kalau kita ada buat banyak dosa ya. Kita bilang selalu dalam bab harap dan takut ni, saya kasih contoh apa tahu? Plus 300 minus 3000. Itu saya punya tajuk apa, explanation kita. Nak dapat plus ni susah tau. Orang lain dah plus 3000, 10,000, 100,000. Kita 1 or 2 point aja. Kita susah payah lawan hawa nafsu, susah payah cuba bangun malam, susah payah hadir kuliah, susah payah beramal, naik jadi 7, daripada 2 naik jadi 7, usaha lagi, harap lagi, naik jadi 13, naik selang berapa lama naik jadi 300, umpamanya plus 300. Daripada kita itu dah kira susah lah nak capai. Alhamdulillah sekarang aku sembahyang 5 waktu tak tinggal, alhamdulillah sekarang aku puasa tak tinggal, dah naik lah namanya. Syaitan pangku tangan ke? Syaitan akan hantar tentera yang lebih kuat lagi. Dah baik-baik 300, besok jatuh drop jadi 280. Nak naik 1 point punya susah, makan masa. Selang 1 hari aja turun 10 markah. Ingat dia punya melorot cepat ya. Selang besok lusa turun sampai apa? Tadi dia start at the point of 7 tau. Sekejap dah turun jadi berapa? 150. Alamak, dah half. Sekejap turun jadi hanya 9. Sekejap sekarang turun 4. 4 below than before tau. Before dia start at 7 kan, taruhlah ya. Sekejap turun minus 10, sekejap turun minus 100, sekejap turun minus 300, minus 3000. Boleh jatuh begitu tau. Amal dia dah penat, tapi dia jatuh juga. Nafsu dia segera kekang, jatuh juga. Rasa dia nak naik balik tu rasanya sangat payah dan susah. Ketika tu harap kau tinggikan, kau harap kau panggil ya Allah. Macam orang kalau dah lemas, pada selai rambut pun dia nak berpaut. Ya, ini kan pula pada rantai kapal. Maka ketika itu dia sedang lemas, ada satu saja. Dia tak boleh keluarkan diri dia daripada kancah maksiat itu. Dia tak boleh naikkan diri dia dengan buat taat begitu. Tapi ada satu saja, Rabbul Alamin. Panggil Allah dalam lubuk yang paling dalam sekali, dengan kotor, dengan bergelimangan, dengan berkubang, itu panggil Allah dengan penuh harapan. Panggil Tuhanmu yang memenuhi harapanmu itu, memenuhi rajamu itu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allah yang naikkan kau, Allah yang tarikkan kau. Sampai tahap mana? Plus 3,000 pun boleh, plus 3 million pun boleh. Dia. Jadi rajak dan takut ni bukan dengan pada manusia, pada Allah. Dalam aku buat taat pun aku takut, dalam aku buat maksiat pun aku harap. Dan kita bilang senanglah, dikekang maksiat, tinggal maksiat. Cakap senanglah, jatuh bangun susah. Tapi nasib baik ada rasa harap. Harap tu sangat-sangat berkesan kalau kau dalam keadaan begitu. Takut dah tak ada malu lagi nak buat maksiat. Macam-macam dengan segala depan-depan manusia kau dah berani lagi. Tapi dalam lubuk kalbunya masih harap lagi, masih ada harap. Ada manfaat. Panggil. Bayangkan kau tak ada harap, terus membujur lalu menyentang patah, tepuk dada tanya selera. Dia nak buat apa, dia buat belaka. Tapi kerana masih ada harapnya dan takutnya, pada lubuk paling bawah tu pun boleh naik balik. Selalu kita punya point dalam harap dan takut, selalu saya bawa percontohan
plus 300 minus 3000. So difficult to achieve plus 300, but so easily to drop minus 3000. Agak-agaknya kau tak ada harapan boleh naik balik ke? Kau kena naik 3000 point plus 300 point yang susah, dan kau pernah kena tipu dengan syaitan. Macam mana Allah boleh selamatkan? Nasib baik kau ada harap pada Allah. Allah itu yang selamatkan, bukan kau bergantung dengan amalanmu. Nasib baik kau tak bergantung dengan amalanmu. Amalan dah tak ada sekarang. Nasib baik kau tak putus asa lantaran dosamu. Dosa dah sebanyak-banyaknya sekarang. Ada harap, ada takut, besar manfaatnya, walau dalam situasi yang sudah sangat begitu sekalipun, ya. Rasa takut dan berharap termasuk sifat hati, sedangkan keadaan yang sementara pada diri seorang tidak akan muncul kecuali setelah ia mengetahuinya, dan tidak akan terwujud kecuali bila dia telah mengamalkannya. Betul ya? Dari kita bilang hal dan keadaan ni tidak akan muncul kecuali dia belajar. Dia tahu, bukan dia tahu what to do, tahu. Dia tahu how to feel. Buat kerja hati. Kerja hati. What to do? Dah datang masjid. What to do? Tak pergi kedai arak. What to do? How to feel ketika datang masjid. How to feel ketika na'udzubillah tertogok arak. Tertogok arak begitu ya. Depan, ke belakang. Minta maaf kami sebut sikit tentang orang sembahyang pakai kursi. Of course lah, kalau kita tak nak depan-depan sangat pun, kadang-kadang imam pincin hanya pasal dia sakit kaki, kau tak kasih duduk depan, kau suruh duduk belakang. Tak baik. Ustaz, imam pincin hanya sakit kaki aja, jatuh sendiri belakang, ya belakang, kau susun dekat belakang. Depan. Kalau tak nak tengah-tengah pun kat sana. Depan sini pun tak ada masalah. Depan sini pun tak ada masalah. Ujung pun tak apa. Belakang berdiri semua, padahal duduk di atas mimbar. Tak umpama. Bukan hanya sakit kaki saja kena ke belakang tau. Ada orang tanya kita, Ustaz, orang sakit kaki sembahyang ni boleh sembahyang kat sini ke? Apa saya jawab? Sini pun boleh. Sini tu apa, sejadah imam. Jadi imam boleh. Orang sakit kaki boleh sembahyang sini ke? Gitu. Orang sini pun masih boleh. Sudah. Hanya dia sakit kaki aja kau suruh duduk belakang ujung-ujung, kesian. Kita bilang Allah tak baik, kau berdosa korang dengan orang alim-alim, orang tua-tua dah banyak jasa, banyak ilmu. Hanya sakit kaki aja kau tak kasih ke depan, ada masjid garang tau. Belakang Pak Haji, belakang. Astagfirullahaladzim. Ilmu dia masih ada, iman dia masih kuat, akal dia masih sempurna. Kau tak kasih di depan. Pengajar namanya, tak umpamakan orang tua. Begitu ya. Ingat begitu ya. Baik. Allah telah berfirman, "Faman kana yarju liqa rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang saleh. Amal yang saleh ya. Amal yang saleh dengan penuh harapan kepada Allah Ta'ala, dan janganlah dia mempersekutukan seorang pun dalam beribadat kepada Tuhannya purely kerana Allah Ta'ala. Bukan amalannya pun yang dipandang. Tujuannya kepada amal dibuat, tapi tujuannya kepada Allah. Tapi kalau amal dibuat dan ditujunya pada amal itu sendiri, iaitu apa? Dia sembahyang, dia rasa sembahyang yang menyelamatkan dia. Bermakna tuju pada amal dia sendiri. Dia dah puasa, dia dah haji, dia rasa haji dan puasa dia yang menyelamatkan dia sendiri. Aku haji, puasa tapi tuju pada Allah, maka yang terima, yang kabul, yang selamatkan aku Allah. Dah buat maksiat, dia pandang maksiat itu pada diri sendiri. Aku jelek, aku kotor. Kalau dia ingat maksiat itu terhadap Allah, malu dia, kotor, tapi dia tahu pengampun dosa ni ada. Pengampun dosa ni ada. Jadi dia buat taat kerana Allah, demi Allah, harapkan something from Allah. Begitu juga dia buat maksiat tak? Dah buat maksiat, ada something yang diharap kepada Allah Ta'ala, itu pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala ya. Jadi kena belajar, tak belajar tak tahu, kita kena tipu dengan syaitan ya. Tanda-tanda berharap adalah lamanya bermujahadah dalam amalan salih dan istiqamah dalam kebaikan. Di antara tanda keteguhannya ialah merasa nikmat akan kelenggangan taat kepada Allah dan menikmati bermunajat kepadanya. Baik.
Jadi tanda harap tu dah ada pada hati kita, iaitu apa? Kita selesa dengan ibadat kita. Dah buat dosa tapi masih harap pada Allah Ta'ala, takut pada Allah Ta'ala. Buat amal ongoing. Sanggup susah payah pun. Kenapa? Harap pahala. Kenapa? Takut merosot. Kenapa? Harap dipandang Allah. Kenapa? Harap tak disisih oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kekal taat, kekal taat kepada Allah Ta'ala dan menikmati bermunajat kepada Allah Ta'ala. Itu tanda perasaan harapnya sudah ada dalam hatinya. Jatuh bangun, tapi dia tak biarkan diri dia terus jatuh. Dia tak biarkan dia jatuh, dia sanggup strive, berjuang untuk naik. Itu dia ada tanda sudah harapnya sudah ada dalam hatinya, ya. Senang cakap, pada tak ada pada kita yang tak berdosa. Hari-hari kita berdosa. Tapi harap pada Allah Ta'ala. Jangan putus asa. Jangan terus lepas tu give up. Aku dah memang tak boleh nak jadi baik lah. Aku dah cuba pun tak boleh. Siapa bilang? Semalam gagal, hari mesti menang. Minta pada Allah Ta'ala. Ini semua ya. Sekarang kita belajar teori. Apabila kita dah mendalami, kita timbul kesedaran menjadi sifat pribadi. Dan kita semua akan nampak apabila sebelum kita mati. Betul-betul kita akan nampak ini terbit daripada perasaan khaufmu. Ini terbit daripada perasaan harapmu. Ini adalah daripada kecewamu. Ini adalah daripada putus asamu. Semua kita akan nampak. Sekarang belum lagi lah. Sekarang kita yang orang belajar teori pun belum. Yang orang dah belajar teori tapi nak menjiwainya belum. Yang orang dah menjiwainya tapi belum nampak apanya pun. Ketika sakaratul maut nanti baru kita tengok apa yang kita belajar ni hasil tak hasil, jadi tak jadi, menyelamatkan ataupun tidak. Pada sakaratul maut kita nampak. Apabila dapat position pada yaumil mahsyar nanti, apabila dapat kedudukan di barzakh nanti, baru kita tengok, oh manfaat besar, aku ada khauf. Nampak masalah besar, aku ada raja, itu harap kepada Allah Ta'ala, ya. Begitu. Ciri sifat takut adalah meninggalkan kemaksiatan dan hawa nafsu atau merasa kurang nyaman dengan kenikmatan duniawi, disertai dengan pengekangan anggota badan dari kemaksiatan dan mendorongnya berbuat taat. Yang menimbulkan rasa takut adalah pengetahuannya akan Allah dan sifat-sifatnya. Baik ya. Ciri orang yang harap apa? Dia terus ibadat. Pagi dah ibadat, petang ibadat, malam dah ibadat. Contoh macam orang hadir maulid lah. Kalau musim maulid, satu hari 3-4 maulid tu kita hadir. Every day kita hadir. Yang kau baca sama juga. Maulid Barzanji ke, Dibai ke, Simtud Durar ke, Diaulami ke, yang baca sama, yang kita baca sama, yang baca pun kadang anak-anak kita yang sama, yang syarah pun kadang ustaz sama, cuma pergi rumah member ini, pergi masjid ni, begitu saja. Apa pasal sanggup hari-hari datang? Pasal dah mula harap supaya kita sebagaimana kita berhimpun pada malam ini, kita akan berhimpun sama di jannah dengan Nabi. Kan kita dengar begitu kan? Pasal harapnya dah mula ada. Maka sebab itu dia istiqamah tekun terus. Sanggup tarawih 20, sanggup datang tiap-tiap malam, sanggup susah payah tiap-tiap tahun pergi umrah umpamanya. Dia dah sanggup ongoing, bermakna sudah ada something yang dia hope for. Harapnya sudah mula terbit dalam hatinya, ya. Baik, kita tengok ya. Ini rasa takutnya pulanya ya. Kalau rasa takut meninggalkan kemaksiatan, dah mula tak berani. Dulu kalau tengok buat maksiat, tengok gambar haram ke apa, puas hati. Tapi sekarang apabila terbuat benda-benda dosa, susah hati. Itu dah mula ada takut, ya. Yang pertama meninggalkan kemaksiatan dan hawa nafsu. Itu mesti. Anak takutlah. Anak dah mula khauf tau. Anak sekarang jadi insan yang khauf. Amboi. Tapi masih pandang haram. Masih cakap haram. Belum khauf. Nombor 1, mesti yang haram tolak. Baik. Kemudian, bukan yang haram. Upgrade lagi. Yang halal. Kurang nyaman dengan kenikmatan duniawi. Halal. Pangkat halal.
Rumah besar halal. Gaji besar halal. Baju cantik halal. Tapi nak pakai punya takut. Nak ambil banyak lebih takut. Lebih tinggi daripada yang tadi. Yang tadi maksiat saja dijauhkan. Kalau maksiat tak jauhkan, bermakna anda jangankan kata makam, hal pun belum. Mengenal takut pun tidak. Orang sudah sampai takut, dia kenal takut. Kemudian selalu apply takut hal. Sangat takut, kekal takut, itu makam. Kalau maksiat anda masih ladeni hari-hari, itu nama jauh dari takut. Sifat takut belum ada. Belum sifat takut, masih kodong. Takut belum ada pada dirimu. Takut timbul, maksiat dah tolak. Takut makin meningkat. Yang halal pun kau seram-seram. Yang halal pun kau tak ambil banyak-banyak. Jadilah pada awliya kita hidup dengan penuh zuhud, dengan penuh tawaduk. Contoh besar Siti Fatimah di antaranya. Bajunya tampal 12. Baju tampal 12. Rasulullah panggil, Siti Fatimah datang. Siti Fatimah duduk Madinah, rumahnya dekat dengan Nabi. Rumahnya dekat dengan Masjid Awan, belakang Masjid Awan situ. Rasulullah panggil, dia datang. Siti Fatimah duduk Madinah, tapi bukan sahabat-sahabat semua nampak dia pergi kedai, pergi pasar. Tak ada, orang perempuan duduk rumah. Sekali-sekali Sayyidina Umar ternampak dia, nangis Sayyidina Umar. Ya Allah, Umar sampai keluar cakap, anak-anak Raja Parsi dan Rom pakai baju sutera. Putera Rasulullah pakai baju tampal. Tampal bukan 1, 12 tampalnya. Tampalnya bukan dengan perca, dengan pelapah perca pun tak ada. Masuk dalam. Maka Siti Fatimah bilang, wahai ayah, Omar sampai kasih komen begini. Maka kata Rasulullah bilang, wahai Omar, kau jangan ganggu anakku. Dia sedang perlombaan nak jadi penghulu wanita ahli jannah. Jadi dia punya takut bukan hanya benda maksiat, benda dunia yang halal pun dia tak ambil. Siti Fatimah mengatakan, wahai ayah, Omar tak tahu semenjak saya berkahwin dengan Ali, itulah alas tidur kami, sekeping kulit kambing. Bukan tilam, bukan apa. Sekeping kulit kambing alas tidur kami. Dan kalau pagi itu kulit kambing kami taruh makanan, kasih kambing makan. Jadi itulah tilam, itulah talam. Itulah tilam, itulah talam. Orang yang takut pada Allah Ta'ala, dunia yang halal pun dia tak berani ambil banyak. Sikit-sikit. Siti Fatimah, orang perempuan, kepingin nak barang kemas. Wahai ayah, Fatimah kepingin barang kemas. Rasulullah bawa. Dia pergi Zam-Zam, cuba timba. Tak pasti saya pergi Zam-Zam kan, pergi apa, timba keluar emas banyak. Boleh ambil, boleh. Fatimah ambil satu, ayah ambil, boleh. Tengok ambil paling kecil sekali. Tengok kenikmatan dunia pun nak ambil, takut. Halal dengan ayahnya lagi. Rasulullah bilang, wahai Fatimah, sedikit yang kau ambil ini mengurangkan berapa banyak nikmat di akhirat. Tu dia letak balik, tak jadi ambil. Jadi kalau khaufnya sudah tinggi, haram jauh sekali. Yang halal pun tak berani banyak. Yang halal. Macam orang healthy conscious lah. Kalau yang menyakitkan badan dia, yang ada penyakit, tak berani pantang. Yang sihat kan boleh makan macam tu. Itu pun sangat jaga. Atau mana sihat khauf dia. Kalau sihat khauf dia, dunia yang banyak pun dia tak itu. Baik. Kurang nyaman dengan kenikmatan duniawi disertai dengan pengekangan anggota badan dari kemaksiatan dan mendorongnya buat taat. Kekang. Okey. Sekejap. Apa makna kekang dalam bahasa Melayu? Kekang tu apa makna kekang? Kekanglah anggota anda daripada buat maksiat. Kekanglah nafsu anda. Apa maksud kekang Kekang apa? Kekang terbit daripada perkataan apa? Kendali kuda tu namanya kekang. Orang naik kuda tak ada kekang. Siapa yang pandai naik kuda tanpa kekang? Rasulullah. Rasulullah naik, emosi Rasulullah jadi kekang. Rasulullah segini saja kuda tahu belok kiri. Jadi kaki kuda menggantikan macam pergerakan Nabi. Apa Nabi punya nak kelaju, kuda tahu laju. Tanpa kekang, tanpa pacu. Kekang tu dia punya tali tu namanya kekang. Tarik, break, laju, semua tu kekang, tambah kekang. Jadi kekang hawa nafsu maknanya kontrol hawa nafsu kau. Nak laju, tak laju, nak kanan, nak kiri, semua tu kekang. Jadi kalau maksud kekang tu bukan hanya tahan tau, bermakna kendali. Kendalikan hawa nafsu. Tak ada nafsu tak boleh. Lembik. Ada nafsu tapi dikekang hawa nafsu itu. Dikekang hawa nafsu itu, ya.
Jadi orang yang khauf tinggal maksiat, orang yang khauf ambil yang halal sikit saja, orang yang khauf segala ujung rambut sampai ujung kaki dikekangnya, tidak semau-maunya semua, hatta ujung kepala nak pakai songkok apa, bukan nak topi apa tau, nak pakai songkok apa pun tengok apa Allah punya pandang, apa Allah punya redha, apa Allah punya hukum, apa aku punya niat pakai songkok ini. Nak pakai songkok bukan nak pakai cap, nak pakai songkok, nak pergi masjid, bagaimana prosedurnya, bagaimana niat yang dipandang oleh Allah, bukan nak pergi kelab tau, nak pergi masjid. Takut, jaga punya jaga. Itu orang-orang yang ada khauf. Senantiasa takut kalau tercedera dengan Allah. Tercedera dengan apa? Bukan dengan maksiat. Dalam taat takut tercedera dengan maksiat dalam taat. Itu orang yang sangat takut, sangat cermat. Makin tinggi. Dalam ibadat pun takut. Setengah orang dalam maksiat pun tak takut. Allah. Yang ada orang yang halal pun tak berani ambil, yang ada orang yang haram pun diambil sebanyak-banyaknya. Itu tak ada takut. Itu tingkatan takut ya. Baik. Yang menimbulkan rasa takut adalah pengetahuannya akan Allah dan sifat-sifatnya. Allah berfirman, "Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama." Sesungguhnya yang takut kepada Allah Ta'ala di kalangan hamba-hambanya adalah ulama. Jadi kalau tak takut kepada Allah Ta'ala tak kira alim ya. Anak pas sekian, anak boleh kupas kitab sekian, anak hafal sekian, alim tak? Tak takut kepada Allah Ta'ala tidak alim. Anak sikit ilmu, tak ada apa-apa. Ayo buat ini, tak berani. Mari cebur ini, tak berani. Alim tu namanya. Dia mengetahui kebesaran Allah. Kitab Hikam, Imam Ibn Atta'illah. Engkau bergaul dengan satu orang yang alim, tapi rasa diri dia okey. Sama engkau bergaul dengan satu orang yang ilmunya sederhana, tapi takut dengan Tuhannya. Selalu ramongso, selalu sedang dengan Tuhannya. Kau berkawan dengan orang kedua ni jauh lebih baik daripada kau rapat dengan yang pertama. Macam mana kau nak bilang yang pertama tu tadi alim, sedangkan tak ada satu ilmu yang penting. Iaitu apa? Aku ni selamat ke tidak? Aku ni diterima ke tidak? Tak ada ilmu takut pada Allah Ta'ala. Yang kedua, macam mana kau nak bilang dia biasa-biasa? Dia ada ilmu tu membatasi diri, ilmu menjaga diri, dan dia itu bukan orang biasa-biasa, orang luar biasa itu. Begitu. Yang takut pada Allah Ta'ala hanya ulama. Ini kita ketahui tuan-tuan sekalian dia. Kalau kita ada kemusykilan ke apa semua, kau nak tanya agama, tanyalah ulama yang takut pada Allah. Dia akan jawab demi untuk menyelamatkanmu di depan Allah. Kalau yang tak takut pada Allah Ta'ala, macam mana? Habis kita nak bukan ulama, tak takut pada Allah Ta'ala, tak ulama. Hanya cuba melepaskanmu daripada masalah dunia, tapi masalah akhirat lain cerita. Tak mau ya, tak mau. Siapa pun yang hanya takut pada Allah Ta'ala, itulah yang ulama. Yang tak takut pada Allah Ta'ala, itu bukan ulama ya. Baik. Di antara hal yang dapat memotivasi rasa takut ialah kesedaran akan kecacatan diri sendiri dan kekurangannya dalam hal perintah dan larangan Allah. Jadi orang timbul takut kerana apa? Dia kesedaran lacking, kurang, cacat, tak sempurna pelaksanaan, perlakuan, persembahan. Selalu rasa diri dia kurang, tawaduk dengan Tuhan. Orang yang tak ada perasaan gini, dia angkuh dengan Tuhan. Seolah Tuhan aku dah rukuk, Tuhan aku dah tawaf, Tuhan aku dah baca Quran, Tuhan. Dia tak takut sama Allah Ta'ala. Dia rasa macam apa yang kau bagi, semua kau kena terima punya. Allah, na'udzubillah ya, tak ada takut. Kekurangannya dalam hal perintah dan larangan. Siapa yang paling takut dia lagi nanti? Pada malaikat tau. Malaikat kan diciptakan sujud senantiasa, rukuk berjuta tahun. Nanti yaumul mahsyar mereka pun takut, gemetar, ya Allah, sungguhnya kami telah tidak ibadat kepadamu dengan sebenar ibadat. Dia nampak kekuasaan Allah, keperkasaan Allah pada hari itu. Dia rasa ibadat ini sikit sekali, yang berapa juta tahun sikit, dan
diterima ke tidak, diterima ke tidak. Khaufnya pada malaikat, ya. Khaufnya pada malaikat. Takut sekali pada Allah Ta'ala. Dan orang yang takut tidak akan sibuk kecuali selalu waspada dan berjuang sedapat mungkin jangan sampai terjatuh pada hal yang tidak diridai oleh Allah Ta'ala. Takut sekali, ya. Senantiasa berwaspada, senantiasa tahu dia lemah. Sekarang tengah ibadat dia dah rasa lemah, elok tak elok, lepas ibadat apa pula? Takut. Jangan kata tengah ibadat dia rasa dia lemah, dia rasa dia jahat. Sekarang dah habis, nak balik rumah, lagi dia takut, apa akan aku buat di rumah? TV apa akan aku buka rancangan? Radio apa akan aku dengar hiburan? Lagi dia takut. Senantiasa waspada. Tengah ibadat pun dia takut, ini kan pula dengan luar ibadat, lebih dia takut. Senantiasa diri dia dalam kawalan, ya. Kerana takut akan hukumannya, sikap yang paling minimum, paling rendah dalam takut kepada Allah adalah mencegah dirinya dari perbuatan dosa. Dengan demikian ia akan menjadi orang yang wara', kerana orang yang wara' adalah orang yang meninggalkan perbuatan dosa, ya. Wara', ya, orang yang wara', tinggalkan dosa. Kita tadi pagi di Taufik pun kita sebut wara' tu apa? Bukan hanya bab makan saja wara', ya, termasuk bab makan juga. Wara' ialah menjauhi diri daripada segala kemungkinan dosa. Bukan buat dosa tau, segala kemungkinan dosa, walaupun dah tak ada kemungkinan untuk buat dosa. Contohnya buta boleh tengok benda haram tak? Tapi punya takut dengan orang perempuan saja, minta maaf dia, minta jauh sikit, padahal tak nampak pun, tapi takut dengar perempuan je dah seram. Kaki dah tak kuat nak jalan, umur dah 89, cucu pimpin ke sana kemari, baca surat khabar tengok orang merompak bank, punya takut, ya Allah, jauhkanlah aku jangan jadi perompak bank, ya Allah. Perompak bank, itu orang wara'. Mencegah diri, mengkhawatir diri dari kemungkinan dosa, walaupun dikatakan tak ada kemungkinan dosa. Itu namanya wara'. Makan dah tentu halal, yang baik, itu pun selektif dalam pemakanan, itu namanya wara'. Di situ dalam bab makan kita kena tengok ada wara', ada waswas. Apa perbezaan wara' dengan waswas? Kita kena tahu, ya. Jangan kita ingatkan kita wara', rupanya kita waswas. Yang nama wara' ialah benda ini tak salah, tetapi aku meningkatkan pilihanku. Yang nama waswas, benda ni tak salah, tapi aku merendahkan tahap dia. Pergi pasar raya, ada ayam cap halal, kenapa awak tak beli? Kan ada halal ni. Entah siapa pangkong, entah apa, entah begini, entah sekali najis, ayam bangkai, kau dah merendahkan dia. Itu nama waswas. Tanpa bukti, tanpa itu nama waswas. Ini ayam ada cap halal, kenapa awak tak beli? Tak halal ke? Halal. Kenapa tak beli? Saya suka yang saya makan ialah yang saya tahu orang yang menyembelihnya siapa. Itu wara'. Wara' kau tak downgradekan benda ini, tapi kau upgradekan pemilihanmu. Itu wara'. Was-was, kau mendowngradekan benda ini. Itu namanya was-was. Itu difference-nya, bezanya. Jadi orang yang wara' selamat. Orang yang wara'. Orang yang wara', orang yang takwa, elakkan yang haram. Orang yang wara' elakkan yang syubhah, yang ada kemungkinan. Lebih tinggi daripada itu orang yang zuhud, yang halal pun dia makan ayam sekali-sekali. Halal tak? Halal. Sekali-sekali saja. Makan sedap sekali-sekali saja. Halal, tapi ditinggalkan. Itu zuhud, lebih tinggi lagi. Lebih tinggi. Paling tidak orang yang takut pada Allah Ta'ala akan menyampaikan daripada wara'. Jadi sentiasa berwaspada dan berjaga-jaga terhadap segala kemungkinan jatuh dalam dosa. Dan ini sifat wajib, ya. Ini sifat wajib. Jadi kita senantiasa cermat, senantiasa. Manakan tidak nanti ada orang masuk surga tanpa hisap. Kat dunia nak beli kacang pun dihisap dulu, halal tak halal, haram tak haram.
dah halal, jejas rohani tak jejas rohani? Bukan sekat halal saja tahu, dah halal, jejas rohani ke tidak? Membuatkan aku jadi orang berseronok dengan kacang ini ke tidak? Kacang dia pun dia takut. Begitu ya. Dan nanti ini kita bilang kat dunia bilang, alah ini rezeki Allah, makan tak ada apa salah. Betul. Dia tengok kesan rohani. Dan dia akan tengok itulah keberbezaan makam di akhirat nanti. Kalau ada yang sifat begini, beruntunglah. Dia akan kedudukannya tinggilah di sisi Allah nanti. Ya, baik. Itu kita sebut juga tadi, dalam pemilihan nak lantik seorang menjadi imam, kriteria paling tinggi apa? Yang mesti tidak, yang mesti zuhud, kemudian wara', kemudian bertakwa, kemudian baru faqih. Lain daripada apa yang kita baca dalam hadis. Mesti baik bacaan, kemudian taufiqah, kemudian tahu segala sunnah, kemudian yang tua, kemudian yang turunannya awal mula masuk Islam. Apa salah pula Imam Nawawi mengatakan yang zuhud dulu? Sebab memahami ini. Sebab kalau tentang bacaan, bukan hanya bacaan recitation ya, pembacaan. Memang kalau kau pelak tak boleh jadi imam. Kau ummi tak boleh jadi imam. Itu dah semestinya. Itu paling minimum, tak boleh tidak. Kemudian tahu fiqah, setakat tahu saja ke? Mesti tahulah halal haram, batal sah, sunat abad, sujud sahwi, semua kena tahu. Fiqahmu hanya setakat syariat saja, syariat yang naik kepada hakikat. Dengan syariat dia tahu halal haram boleh ke tidak, naik pada wara', yang syubhat pun dia tak buat. Bermakna dia punya faham sampai menaikkan dia. Maka ini lebih utama, betul lebih utama. Yang wara' tinggalkan syubhat, yang zuhud tinggalkan yang halal, yang menjejas. Maka yang zuhud paling tinggi. Semua tu atas dasarnya fiqah. Dari syiar syariat naik pada hakikat, naik kepada makrifat. Sebab tu yang diutamakan yang paling zuhud. Yang paling zuhud, yang paling zuhud. Tak ada carilah yang wara', tak ada carilah yang faqih. Cari yang faqih. Tentang bacaan memang kalau pelat tak boleh jadi imam. Habis cerita. Begitu ya. Begitu. Lepas tu Habib Ali bin Tahir Al-Haddad, Mufti Johor, ambil Habib Ali bin Ja'far Al-Andalus jadi imam Masjid Wadi Hasan. Masjid Wadi Hasan tu masjid Habib-Habib, masjid ulama-ulama belaka. Lama masjid tu, tahun-tahun 40-an, tahun-tahun 30-an sudah ada. Dan bukan setakat kebetulan pasal tak ada orang, bukan setakat kebetulan anak Habib Ja'far ada di Batu Fahad, bukan setakat kebetulan Ali Kota Kerjaya jadi imam, kan? Pasal dia select yang layak Ali, pasal dia paling zuhud punya manusia. Berarti Imam Syafi'i pernah orang kasih duit, tolong bagikan kepada orang paling alim sekali. Siapa ya? Akulah. Tak adalah. Baru paling dia tengok siapa yang nak paling. Macam mana ukur alim orang yang paling zuhud sekali? Sebab alim bukan setakat mengetahui. Setakat mengetahui saja, buku pun macam-macam ilmu ada dalam dia. Setakat mengetahui saja, iblis pun mengetahui macam-macam. Mengetahui yang membentuk peribadi. Begitu ya. Maka kasih yang zuhud ini. Jadi orang yang wara' ialah orang yang meninggalkan perbuatan dosa, ya. Baik. Yang juga tergolong dalam wara' ialah iffah, iaitu menahan diri dari kehendak hawa nafsunya. Erti ketakwaan adalah sebutan untuk penahanan diri dari barang yang haram dan syubhat. Hal ini menghasilkan rasa takut yang merupakan pribadi, sementara dalam hati yang didasari oleh pengetahuannya. Iffah, bercermat diri terhadap apa? Yang halal sekalipun. Terhadap yang halal sekalipun, ya. Yang halal sekalipun dia tidak hendak. Begitu ya. Meningkat. Jadi dia kata bilang yang takut tu apa? Tak berani melanggar yang haram. Lebih tinggi lagi. Takut bawa kepada wara' bawa kepada zuhud, bawa. Jadi jangan kita tak belajar, takut pun tak belajar. Kena tahu ya, ini ilmu semua wajib ya. This kind of ilmu is not optional, you know. It's compulsory to learn. Tanpa kita sedar, kita
kita ditipu syaitan senantiasa. Jadi rasa takut ibarat cemeti Allah untuk menggiring para hambanya menuju ahwal khidmat kepadanya dan bertata krama. Orang Melayu sebut tata krama. Betul itu tata krama. Dalam bahasa Melayunya bertata susila. Dalam arti perkataan lain berbudi pekerti. Berbudi pekerti ya. Terhadap Allah agar mereka mendapat darjat kedekatan kepadanya. Underline perkataan mendapat darjat kedekatan kepadanya. Mula-mula daripada hamba biasa, kemudian hamba yang patuh, hamba yang taat, hamba yang takwa, hamba yang warak, hamba yang zuhud, hamba yang fana hanya pada Tuhannya. Begitu ya. Nak tinggi. Boleh meningkat daripada bawah kadar minimum, boleh naik sampai tinggi. Rupanya di samping kita nak kejar kedudukan kita, naik pangkat, naik gaji, rumah besar, kereta besar, ada setengah hamba-hamba Allah sedang menuju ini. Dan bukan dia yang dia punya kira tinggi tak tinggi dia dengan kawan dia. Tinggi tak tinggi dia pandang rendah tak rendah dia di depan mata Tuhan dia. Dalam kita nak capai, sekarang kedudukan kawan bagus, dah berubah, dah meningkat je. Dah rezeki, rumah besar, kereta besar, pangkat besar. Di samping itu ada orang yang sedang usaha untuk capai ini. Bukan untuk capai tinggi-tinggi, asal tak rendah. Sedang meninggilah tu, sedang meningkatlah tu. Allah, asal tak hina di pandangan Tuhanku, asal tak derhaka di sisi Tuhanku, asal tak disisih, tak diceh oleh Tuhanku. Allah, ada orang sedang nak secure this position dan takut, dan makin dia rasa rendah, sebetulnya dia sedang dinaikkan. Makin dia naik, semakin dia rasa rendah. Semakin dia rasa rendah, semakin dinaikkan. Begitu. Subhanallah. Dan dia berusaha, bukan mudah capai ini. Dia berusaha. Yang kita macam berusaha nak cari pangkat, mereka lebih susah usahanya. Senantiasa ya. Mereka ada orang begini rupanya. Matlamatnya lah apa? Pangkat dan kedudukan yang tidak merosot di sisi Tuhannya. Bukan pangkat kedudukan yang tinggi tau. Tak, pada orang ni tak disebut nama tinggi. Asal aku tak jadi derhaka sudahlah. Tanpa dia sedar dia jadi naik, makin naik ya. Tingkatan rasa takut yang paling tinggi ialah takut kepada Allah kerana sifat-sifatnya. Hal ini akan selalu menjadi keadaan yang kekal bagi pelakunya meskipun telah mencapai darjat yang siddiqin. Dianya rasanya macam God, nothing more to add on. Masih ada tak buat langsung. Amal tak langsung. Apa yang buat dia meningkatnya? Kenal dia dengan Tuhan. Kerana tak terjangkau kebesaran Tuhan, tak terjangkau keperkasaan Tuhan, tak terjangkau bagaimana siksanya Tuhan, maka itu yang buat dia naik. Tentang amal, kadang dah maksimum sampai 1000 rakaat setiap malam. Puasa, umpamanya sehari-hari. Nak tambah hari lagi pun dah tak boleh lagi. Maghrib kena buka. Betul tak? Sembahyang 5 waktu, bukan tak boleh jadikan 20 waktu yang fardu umpamanya gitu. Tapi apa yang boleh buat dia naik? Rasa dia tentang kebesaran Tuhanku yang tak ada batas, keagungan ketuhananku yang tak ada batas. Maka dengan itu pun dia naik. Takwa kepada, taat kepada manager, lainkan. Taat kepada director, lainkan. Orang ini dialah manager, dialah director, dialah apalah. Maka kau punya taat pun Maha suci Allah. Aku keterbatasan, Tuhan tidak ada batas. Masa takut aku naik. Tak ada batas. Amal mungkin batas. Ada penat, ada sakit, ada waktu, ada terhad ya. Tetapi dia punya memandang kepada kebesaran Allah tak ada batas. Itu yang dia punya takut naik. Zahir macam biasa. Serban makin besar. Tidak. Jubah makin kembang. Tidak. Hati makin kecut. Ya. Begitu ya. Naik. Dengan dia sedar kebesaran Allah. Sebab itu, di mahsyar nanti, orang jumpa sama Sayyidina Adam. Aku takut hari ini Allah murka semurka-murkanya. Tidak pernah Allah murka seperti pada hari ini. Allah nampakkan keperkasaannya.
Aku pernah diperintah untuk menjauhi pohon, bahkan aku makan buahnya. Kalau Tuhan sama tanya aku macam mana hari ini, nafsi. Nabi Adam takut. Kemudian suruh pada Nabi Nuh pun takut. Nabi Ibrahim pun takut. Nabi Musa pun takut. Nabi Isa pun takut. Nabi kita paling takut. Bukan Nabi kita paling berani tahu. Sebab dengan takut itu ialah bergantung dengan pengenalan. Makin kenal Allah, makin takut. Orang Melayu terbalik. Tak kenal makin tak cinta, makin kenal makin cinta. Makin cinta makin tak umpama. Makin cinta makin jauh umpamanya ya. Makin kenal makin takut, makin hormat. Boleh jugalah tak kenal tak cinta. Cinta membawa penghormatan. Bolehlah pakai. Tetapi dia kalau makin kenal makin umpama, makin respect, makin fear, makin takut. Dan yang paling takut pada Allah di antara semua makhluknya ialah Rasulullah. Rasulullah paling takut. Baik, disebutkan ini apa tu? Kerana sifat-sifatnya, takut kepada Allah kerana sifat-sifatnya. Paling mengenal Allah dan sifat-sifat Allah, keperkasaan Allah ya Rasulullah kita. Tapi kenapa pula Nabi pergi apilkan? Paling takut Rasulullah, tapi paling cinta umat Rasulullah. Paling takut Rasulullah, tapi paling dicinta Allah Rasulullah. Lepas tu Rasulullah dengan itu sanggup sujud kepada special tak Nabi ni. Sangat special tu. Dia paling takut tapi dia paling sayang umat. Dia paling takut pada Allah tapi dia paling disayang oleh Allah. Allah izin dia. Dia ngadap Allah Subhanahu Wa Taala di bawah arash, dia puji Allah. Allah kata bermulalah episod ending mahsyar punya episod. Mulalah hisab, mulalah soal, semua kita yang datang pada hari ini akan dihisab. Why you come to this mosque? Semua duduk sama-sama, ada dapat pahala kurang, ada dapat pahala lebih, semua akan dihisap. Yang zahirnya pun ditanya, yang batinnya pun ditanya, semuanya ya, semuanya, every single thing. Dan Nabi kita lah orang yang paling takut pada Allah Ta'ala kerana Nabi paling mengenal akan Allah Ta'ala ya. Tingkatan rasa takut yang paling tinggi ialah takut kepada Allah kerana sifat-sifatnya. Yang paling kenal sifat Allah ya Rasulullah, maka Rasulullah yang paling takut. Ya. Hal ini akan selalu menjadi keadaan yang permanen, yang kekal bagi pelakunya meskipun telah sampai darjat siddiqin paling tinggi, tapi kekal takutnya. Aku dah tak buat dosa. Aku dah tak itu. Masih apply takut tak? Ya. Kerana Allah Maha Perkasa. Allah Maha Perkasa. Tak terjangkau aku keperkasaan Allah, maka tak boleh terbatas rasa takutku. Kena sentiasa ada ya. Hasil rasa takut ini di akhirat adalah meraih ridha Allah, dan keridhaan ini menghantarkan kita ke syurga Aden. Firman Allah Taala radhiyallahu anhum warduan zalika liman khasya rabbah. Ridha Allah kepada mereka dan mereka pun ridha kepadanya. Balasan itu adalah bagi orang yang takut terhadap Tuhannya. Kita bilang kat dunia orang tak nampak kita takut tak takut. Tak payah sibuk cerita. Takut Tuhan, ya takut Tuhan. Di matanya tengok TV, mulutnya mengumpat, hatinya seuzan dengan orang. Tak payah kau cakap. Dan kau tak nampak pun kesan takutmu di kata dunia. Tapi di akhirat nanti baru kau tengok. Hamba-hamba ini dipanggil Allah Ta'ala depan semua kepala-kepala manusia. Fulan-fulan tampil, ini hambaku, dia ada takut sekian, dia begini-begini, makam dia tinggi. Ketika di dunia kau tahulah bahawasanya ketika di dunia dulu dialah pemerintahmu sebetulnya, dialah pemimpinmu sebetulnya. Wilayah sektor dia dari mana? Dari Tokyo sampai Czechoslovakia, sampai ke Shanghai, sampai ke New Delhi. Maka siapa-siapa yang pegang tadbir bahawa tu rupanya daerah negeri wilayah yang aku tadbir, yang aku rasa akulah the head of this place, rupanya aku pun di bawah pemerintahan dia, rupanya di bawah sektor dia. Hujan yang turun bawah sektor dia membuat banjir negeri aku rupanya, and then I cannot do anything. Yang orang-orang bawah aku semua taat pada aku lantaran doa dia rupanya, dan dia pun taat pada aku dulu, dan aku pernah herdik dia, ataupun aku tak pernah pandang dia sebelah mata, ataupun aku tak pernah kenal kewujudan dia. Kak Santi tercengang tengok kedudukan orang tu. Kalau dia tak angkuh tak apa. Kalau dia angkuh dia akan kecil macam semut.
Orang ni akan jadi bukan main punya hebat. Subhanallah. Akhirat Allah akan nampakkannya. Zalika liman khasyiya rabbah. Itu untuk orang yang takut kepada Allah. Allah dapat ridhanya. Apabila Allah dapat ridhanya, Allah akan masyhurkan. Sekarang orang-orang ini kalau dia masih hidup, sekarang nama dia dah viral di sisi ahli barzakh. Sekarang nama dia dah viral di sisi langit ketujuh, dari langit 1 sampai ke-7 malaikat dah tahu dia. Apabila mati nanti, disambut dengan silang gemilang. Malaikat dari jannah pun turun sambut roh dia keluar. Apabila dia di mahsyar nanti, dia betul-betul dideklarkan Allah Ta'ala. Orang takut menggeletar, orang tengok dia dengan pakaiannya, dengan hebatnya, dengan macam-macam. Kat dunia belum lagi. Kat dunia yang orang macam istilah orang Melayu kita, kaki tangan dalam perut. Tetapi sebetulnya kat luar macamlah orang paling hebat. Tapi kaki tangan dalam perut, orang tak tahu dia macam-macam. Dunia belum tahu apa. Tuan punya diri pun boleh assume kau baik, suka hati kau. Putus nyawa nanti tengok ada khauf tak ada khauf. Ada hasil itu khauf ke tak ada hasil itu khauf. Khauf tu takut ya. Mahsyar lagi nanti dah ultimate result keluar di situ. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Dan bagi seorang yang takut kepada kebesaran Tuhannya, diberi 2 syurga. Zawata afnan, keduanya mempunyai kebun-kebun yang rindang. Subhanallah. Baru kita tengok ada beza tak ada beza. Orang takut tak nampak tau. Takut aja nampak terus, ini takut, ini tak takut. Dalam hati dia Tuhan nampak, Tuhan tahu. Ketika itulah yang baru kita bilang Tuhan tak tengok pada zahir, Tuhan tengok pada hati. Ketika itulah Tuhan realize, Tuhan nampak. Ketika itu Tuhan ganjaran dengan kerja hati kita, sifat hati kita, bukan dengan sifat zahir kita. Barulah Tuhan berikan kita, barulah nampak makam dia tinggi, kedudukan dia nanti ya. Bila kamu bertanya, mana yang lebih utama, rasa takut ataupun harap? InsyaAllah akan kita bincang lagi pada pertemuan akan datang. Setiap apa yang kita belajar, kita harap Allah Ta'ala jadikan dia sifat bagi diri kita ya. Sampai betul-betul kita temu dengan Allah dengan sifat-sifat ini semua. Dengan sifat-sifat ini. Dan sifat-sifat ini wajib ada pada kita, maka wajib diusahakan supaya ada pada kita. Tanpa sifat ini kocar kacir. Ya, kocar kacir kehidupan manusia dalam dunia. Wallahu a'lam. Semoga Allah tetapkan iman kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala pada kita dalam ketakwaan. Bila-bila masa saja kita boleh mati. Entah petang ni, entah besok pagi. Wahai yang muda-muda, sihat-sihat, be prepared. Mungkin petang ni anda mati. Masih sihat, dari pagi baru ada sekolah apa semua. Anak masih kecil-kecil, Allah boleh ambil tak? Boleh ambil. Yang dah tua-tua, yang dah sakit, jalan pun susah. Be prepared. Mungkin Allah panjangkan umur anda sampai 110 tahun. Sakit panjang umur pun boleh. Sihat mati pun boleh. Be prepared for both. Kalau aku mati petang ni, semoga Allah Ta'ala ampunkan aku, dan aku harap terbenar Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala panjangkan umurku, janganlah aku isi dengan benda-benda maksiat ataupun benda-benda lara, kecuali dalam taat pada Allah Ta'ala. Imam Nawawi bersiap-siap untuk mati. Betul-betul mati muda, umur 46. Imam Abu Lais Samarkandi siap-siap untuk mati. Betul-betul mati muda, 38. Imam Habib Husain bin Abu Bakar Al-Adrus, Keramat Luar Batang, Jakarta, murid Imam Haddad, dihantar ke Betawi, Jakarta. Orang ini semua siap-siap muda mati. Betul-betul mati muda, umur 26. Muda-muda belia. Muda-belia. Syekh Asad Al-Banjari siap-siap mati. Tak mati-mati sampai 120. Tunggu umur 40 dah standby. Sampai 50 rupanya. 50 standby sampai 60 rupanya, sampai 120 anak mati, cucu mati, dia masih hidup. Subhanallah. Be prepared for any takdir Allah Ta'ala. Be prepared. Kita mati petang ini, be prepared. Peristiwa-peristiwa kiamat akan berlaku besok lusa. Sebab kita dua kiamat kan, kiamat peribadi dan kiamat besar. Kiamat besar pun dah dekat dah. Both kiamat kena anticipate, kena jaga, kena standby. Wallahu a'lam bissawab.